Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak ceritakan apa yang ada di dalam sebuah PLC. Kita nampak hanya bentuknya kotak seperti ini dan kita tak tahu apa yang ada di dalamnya. Komponen-komponen yang seperti yang anda lihat di paparan, dia ada CPU, ROM, RAM, unit input, unit output dan kabel-kabel yang membawa data-data. RAM adalah tempat di mana anda menuliskan program seperti program-program ladder, graph set anda tuliskan di RAM. Anda perlu membuat timer pada ladder anda, pada program anda. Timer ada disimpan di ROM. Okey, ROM akan menghantarkan timer seperti anda minta untuk membina atur cara. Timer akan hantar counter untuk anda membina atur cara di RAM. Okey, selesai saja atur cara dibuat, untuk runkan ladder atau program graph set anda, ianya perlu diproses ataupun dijalankan oleh CPU. Okey, seperti anda ingin menghidupkan lampu dengan menekan switch, CPU akan menunggu arahan daripada switch. Switch ini akan disambung keluar. Maksudnya isyarat switch akan masuk memberi di input akan memberitahu CPU akan menjalankan proses menghidupkan lampu dihantar ke unit output dan output akan keluar menghidupkan sebuah lampu. Begitulah kerja-kerja masing-masing punya peranan kerja di dalam sebuah PLC. Okey, satu lagi yang saya ingin beritahu, selama ini kita membuat latihan-latihan atau cara operasi lab kita, kita menggunakan selalunya dan kebanyakan dan kita gunakan sistem digital. Maksud saya, jika anda perhatikan motor conveyor ini, setiap conveyor ada motor yang menjalankannya. Yang warna biru ini, motor ini ialah motor yang dikawal secara digital, bermaksud on off. On dia jalan, off dia berhenti, ataupun on satu kita panggil dalam digital, off kosong. Okey, kita sebenarnya jika anda pergi ke conveyor ini, pilih conveyor. Okey, pilih conveyor di factory IO dan klik belah kanan. Okey, sebentar. Klik belah kanan, anda akan lihat di bawah sini. Selama ini configuration kita ialah menggunakan digital. Okey, bila digital, seperti biasa kita akan jalankan seperti okey, kita boleh nampak di sini. Apabila kita on saja switch, conveyor akan berjalan. Okey, apabila kita on saja switch, ini digital ya. Ini saya sedang menceritakan tentang operasi digital PLC. Tekan switch, conveyor akan berjalan. Tekan off, dia berhenti. 1 0 1
kosong. Kosong dia off, 1 dia on. Itulah digital. Dan sebenarnya kita boleh menjadikan sistem kita ini sebagai sistem analog. Dan kita klik kepada settingnya dan kita configure dia kepada analog. Dan apabila kita cuba runkan dia, kita tengok sistem kawalannya agak berbeza. Dan cuba kita usikkan switchnya. Dia boleh dikawal secara perlahan dan laju. Perlahan dan 0.6. Tak ada 1 dan 0 lagi, dia boleh bermain di antaranya. Itulah sistem kawalan analog yang boleh dikawal dari PLC. Dan switch juga ataupun alatan input juga boleh dikawal secara analog atau digital. Dan selama ini kita memang menggunakan sistem digital. Perhatikan sekiranya saya melaraskan tombol analog, kelihatan perubahan pada voltan yang masuk ke dalam sistem. Umpama inilah 1, 0.8, dia boleh laras 0.4, 2, 0.2 dan 0. 0, 1, 0 dan boleh dikawal di tengah-tengah umpama 0.34. Itulah switch kawalan jenis input analog. Okey, kita pernah membuat sistem kawalan tangki. Sebenarnya kita selama ini lab-lab anda pelajari, lab-lab anda buat latihan adalah menggunakan sistem digital. Bila sistem digital, kawalannya menggunakan digital. 1, air akan masuk penuh ataupun injap air dibuka penuh besar, sebesar-besar, dan tutup bila 0 dia akan jadi tutup habis. 1, 0 tidak boleh dibuat di antara 0 seperti 0.5, 0.7 tidak boleh. Itulah digital. 0, 1, 1, 0 sahaja. On dan off. Okey. Bagaimana pula kita setting sekiranya kita ingin membuat injap kawalan jenis analog? Kita pilih saja, kita setting di factory IO kepada analog. Dan kita lihat kawalan yang dia buat. Lihat switchnya berbentuk pelarasan, boleh dilaras. Sekiranya kita membuka, boleh buka 0.1, 0.3 dan bukaan injap juga sebesar 0.3. Tidak seperti analog, tidak seperti digital ya. Okey, ini 1, 0 tutup habis. Dan dia boleh buka sedikit demi sedikit saiz bukan injap. 0.3, 0.47, 0.8 semakin besar. Okey, itulah sistem kawalan injap secara analog. Di sini saya tunjukkan perbezaan antara analog dan digital. Sama ada output analog ataupun input analog. Saya harap anda semua dapat memahami secara asasnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.